sekarang ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Tentunya ada beberapa kelemahan yang tidak boleh kita nafikan. Tetapi untuk kita memberi gambaran yang negatif, saya tidak fikir adil. Ini terutama terhadap PDRM. PDRM dalam semua tindakan, seperti mana saya bacakan tadi, telah menunjukkan keupayaan mereka melalui proses integriti ini memperolehi jumlah yang besar untuk negara. Maknanya tindakan mereka terhadap penjenayah, penyelundup yang melibatkan tindakan. Tetapi persepsi itu berbeza. Umpamanya, saya sendiri dengar dan saya percaya ramai ahli Boman bahawa kematian dalam tahanan sejak 2024 ini itu melibatkan majoriti satu kaum. Kenyataannya itu di sebalik. Apa faktanya? Kematian dalam tahanan sejak IPCC ditubuhkan 2024. Jumlah 57. Melayu 25. India 4. China 9. Warga asing 15. Bumiputera Sabah dan Sarawak 4. Sebab itu saya ingin jelaskan, sekiranya ada kes-kes di mana ada keterlanjuran tindakan oleh polis, siasatan rapi tetap dilakukan. Saya beri contoh kes yang terkini yang menimbulkan banyak persoalan tentang kematian 3 yang dianggap penjenayah tegar di Melaka. Siasatan rapi dibuat. Dan saya dapat jaminan daripada Ketua Polis Negara dan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah bahawa siasatan rapi dan telus, tidak ada tolak ansur. Dan laporan telah mereka kemukakan kepada Peguam Negara hari ini untuk tindakan lanjut. Tapi kita kena bedakan di antara keterlanjuran polis yang tidak boleh kita abaikan dengan tindakan penjenayah-penjenayah tegar. Jangan lupa, yang betul, 3 bulan yang lalu, seorang anggota polis ditembak selepas ditikam dari Perak. Di Kedah, bila ada laporan pecah rumah, bila polis datang siasat, dia langgar mati. 4 hari lalu di Batu Caves, seorang yang telah didakwa di bawah 326 melanggar polis. Orang ini telah dapat ikat jamin. Sebab itu kita dalam menuntut polis menjalankan kegiatan mereka dengan rapi, mengikut undang-undang, jangan sekali-kali bagi gambaran kita lemah dan tolak ansur terhadap penjenayah tegar yang berkelaran. Jumlahnya terlalu kecil. Jumlah penduduk 34.5 juta. Jumlah ini tidak sampai 0.5% daripada jumlah rakyat di negara kita. Sebab itu, langkah-langkah EIC dan beberapa IPCC itu diberikan supaya sekiranya masih belum ada yang berpuas hati, masih mampu merujuk kepada IPCC untuk tindakan lanjut. Terima kasih.